Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Izinkan saya membuka bicara hari ini, moga perkongsian memberi inspirasi. Nama diberi Nurdania Alisha binti Muhammad Suhaimi, berusia 14 tahun. Saya merupakan murid di Sekolah Agama Menengah Paya Jaras yang terletak di Persiaran Elmina, Sungai Buloh, Selangor. Kod sekolah saya ialah BFT 8001. Pada masa lapang, saya gemar mengisi waktu dengan membaca buku cerita, buku motivasi dan juga komik. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang bertemakan motivasi dan pengajaran yang pernah saya baca berjudul Pribadi. Ayo bersama saya kita mendalami dan mengamati buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini merupakan sebahagian daripada siri motivasi ilmiah dan nilai murni. Ia ditulis oleh Hamka dengan tajuk asal Pribadi Hebat. Kemudian ia diterbitkan semula oleh PTS Publication pada tahun 2023. Setebal 142 halaman, buku ini merupakan karya bukan fiksyen yang membincangkan tentang pembentukan kepribadian diri. Penulis menyatakan bahawa peribadi yang baik tidak terbentuk secara semula jadi. Sebaliknya, ia perlu dibina melalui usaha yang berterusan serta disiplin yang tinggi. Selain itu, buku ini turut menekankan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Ilmu membantu kita berfikir secara matang dan seterusnya membuat keputusan dengan lebih tepat. Selain itu, kawalan diri juga merupakan aspek yang amat penting. Kita perlulah mengawal emosi agar tidak bertindak secara terburu-buru yang boleh membawa kepada penyesalan. Di samping itu, buku ini turut menekankan kepentingan disiplin diri, kawalan emosi dan keyakinan diri agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif. Hal ini bertepatan dengan kata-kata di dalam buku ini. Barang siapa yang tidak sanggup atau tidak berani menguasai diri, jangan harap akan sanggup menguasai orang lain. Daripada pembacaan buku ini, saya memahami bahawa kita perlu sentiasa berusaha dalam memperbaiki diri. Pribadi yang mulia adalah lebih penting daripada rupa paras maupun harta benda. Pada pendapat saya, buku karya Hamka Pribadi ini adalah bahan bacaan yang sangat menarik. Penulis menggunakan gaya bahasa hikmah, klasik dan puitis yang bertujuan untuk membuat fikiran dan akhlak pembaca melalui ungkapan yang indah dan penuh pengajaran. Sebagai penutup, saya ingin memetik satu lagi kata-kata yang amat bermakna daripada buku ini. Kesempurnaan pribadi terletak pada kesempurnaan kemahuan. Daripada petikan ini, jelaslah bahawa pribadi yang mulia terbentuk daripada kemahuan serta niat yang baik dan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Secara kesimpulannya, jika kita amati buku ini dengan mata hati, buku ini mampu membantu kita menjadi insan yang baik serta berpribadi mulia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.